Tapi kena walk in lah. Oh tu untuk walk in saja. Ducati seorang je dapat ni. Tak payah, 17 ni fokus walk in saja. Oh walk in. Bukan mendalam beg kuning lagi lah. Tak, sebab takut tak terkejan tak payah. Sebab apa kalau buka dua-dua, Betul. siapa nak layan live, siapa nak layan yang ke depan ni? Betul. Yalah betul lah. Dia jadi macam pelik pula. Ya untuk buka untuk walk in saja lah dulu. Betul. Pun duk suruh bagi RZ, kita tak mahu nak bagi Ducati. Diorang nak kira RZ member. Diorang nak RZ tu. Ni, hampa naik Ducati lah, Pi. Tak duk risau. Babi lah. Naik EV. 10,000 lah itu design yang sama. Naik EV tak payah. Naik EV Mungkin dua kaki tak sampai, saya rasa tak payah. Tu diorang tak nak Ducati tu. Tinggi sangat Dah. Okey, dia pun minta RZ. Hampa dapat Ducati tu, hampa jual lah Ducati tu, boleh beli RZ 3 biji. Dapat Ducati jual 6 biji. Ducati jual 6 biji lah, 6 biji. RZ 1, Ducati 1. Boleh. Okey, satu baju dapat 1 kupon. Kalau beli 2 dapat 2 kupon lah. Scan sekali masuk 2 nombor. Macam kawan buat, scan sekali masuk 2 nombor. Kalau beli 2 Lesen tak ada kalau dapat. Lesen pun kau nak suruh kita orang buat kan ke apa? Lemak manis. Amboi. Tak payah apa cerita ni tak payah. Budak-budak ni biasa lah. Design baju. Nanti lah ada orang tengah design. Sabar, kami akan letak elok-elok punya, jangan risau. Baik punya. Saya nak bagi Ducati tu, itu saya tak nak ambil kroni je bah. Yang kroni punya saya takkan bagi lah kupon ke apa tu. Ayah pun saya tak bagi kupon. Nak beli baju, bagi baju je kat ayah. Kupon tak nak. Kawan bagian jual je. Kenapa? Kawan tak join lah. Tak, nanti memang kena chop kroni lah. Walaupun tiba-tiba itu adalah rezeki. Tak boleh. Tak boleh. Kat kepala korang, dah setting. Kawan jual lah. Baik, terima kasih. Betul. Memang puak-puak kita tak boleh dapat. Memang gentle. Satu Ducati 20 EV baru kan. Sabar Tak payah fikir tak payah beli. Memang betul beli. Memang orang kata memang tiba-tiba rezeki tak payah. Memang nasib tak baik tu kau. Confirm orang kata apa? Setting. Budak-budak ni setting. Okay, baju dia mesti. Okay, yang kita buat CB ni, baju mesti kena mahal. Baju mahal kain baju kualiti lah Baju kualiti lah. Lepas tu 100 lebih tu kita pun ada cas lagi tu. Nak suruh orang packing. Bukannya kita dapat untung tu pun nak beli EV lagi.